So katakanlah saya ambil saya ambil brother ni, saya nak jadikan dia karakter. So saya tekan je dekat sini. Sekejap, saya create karakter. Okay, kejap, tunggu kejap. Dia akan keluar satu macam playhead. Okay, okay, saya ambil lah. Okay, saya ambil tadi bahagian depan ni. Okay, okay, bagi sistem train. Tengok karakter ni kan. Okay, okay. So bagi sistem tu dia train. Okay, siap. Okay. Lepas tu apa saya buat? Saya bagi nama dia Cikgu KB karakter nombor 7. Nama dia ni si Sora bagi nama dia Profesor Stomach Ache. Okay, tak apa, kita bagi nama dia Profesor lah. Profesor. Okay, lepas tu kita klik continue. So okay, profile field moderation. Sekejap, sekali lagi apa benda ni? Ni first time saya jumpa benda ni. Patutnya dia dah boleh terus lah add kan tu. Okay, ini professor, dia punya description. Ni dia punya ni lah. Kita boleh lah bagi tahu macam mana karakter dia ke, dia grumpy ke apa ke. Tambah lah apa-apa yang kita nak dalam ni. Dia punya karakter dia. Kita klik continue. Lepas tu kita kecilkan sikit. Lepas tu kita save. Okey, kita pakai untuk kita sahajalah. So lepas dah ni, then kita pun boleh lah buat satu video Cikgu KB bercakap dengan kita buat alias. Kita pilih lah Cikgu KB, kita tambah apa tadi, Cikgu KB titik 7, which is Profesor tadi. Cikgu KB dengan Cikgu KB yang Profesor tu naik roller coaster, kemudian apa, main catur, kemudian main catur, naik roller coaster, kemudian main apa, main catur. Mana tu pening AI ni. Dah lah naik roller coaster, lepas tu main catur pula tu. Apa? Gila babi power tu kan. Okay, macam mana rupa dia. Okay, biarkan. Okay, so tadi yang kita dah buat satu. Nampak tak ini saya buatkan satu video. Sekarang aku dekat Argentina. Tengok belakang ni warna-warni betul. Korang kat mana tu Duduk rumah je ke atau tengah jalan-jalan? Kalau ada yang dekat sini, jomlah jumpa. Boleh kita lepak sekali, jalan-jalan, tengok suasana. Komen je kat bawah, aku nak tahu. Okay, sekarang aku dekat Argentina. Okay, tengok dah siap dah video dia. Lepas tu kita download. Okay, nanti hantarlah. Nanti kejap lagi saya hantar. Siap lah video dia. Macam itu aja. Dia bukan dekat ni. Dia bukan hanya dekat telefon aja. Kalau kita ada browser komputer, Cikgu, masih ramai kat luar sana belum belajar AI. Oh, betul ke? Rugilah kalau tak belajar. Cikgu, kalau tak belajar AI, apa jadi? Jadi tertinggal lah. Pesaing kita dah move jauh ke depan, bro. Cikgu, ada tak kelas AI yang cover semua topik? Ada, kelas kita lah Kojul. Siap dapat buku free lagi. Pemodal AI wajib belajar cikgu. Mula-mula asas prompt, lepas tu grafik, video, audio dan marketing guna AI. Senang. Subscribe guys, jomlah join SIFY bisnes kami. Guys, sesuai bisnes office dan kegunaan kat rumah. Daftar sekarang. RM30 je guys. Masukkan alamat, kami hantar buku ini ke rumah anda.